Masya Allah, cantik betul sunset di negeri Bawah Bayu ni. Tempat kami tengok sunset ni adalah Taman Bukit Kuala Bibang. Tak ramai yang tahu. Jom saya cerita sikit. Tiba ada di checkpoint pertama, Bukit Kuala Bibang sempurna. Nampak tak pulau ni? Ini adalah Pulau Menempilik dan ini adalah Pulau Nusa Tengah. Ini mendaki 150 meter untuk sampai checkpoint pertama. Tuan-tuan boleh sambung lagi. Naik atas tu ada dalam selesa 50 meter lagi ataupun 100 meter lagi sampai ke puncak Bukit Kuala Bibang ni. Nak masuk murah saja RM3 dan boleh QR, dan kat bawah tu ada jual air, ada jual pisang goreng, keropok leko, dan bawah naik atas ada surau disediakan dan juga ada chalet yang boleh tidur kat sini. RM100 satu malam kalau tak silap saya. Ini adalah tarikan yang tak ramai orang tahu. Memang amat sesuai untuk orang yang berumur pun boleh, sebab dia mendaki 150 meter saja untuk dapat view macam ni. Inilah surau yang berada di atas Bukit Kuala Bibang ni. Walaupun kecil tapi sempurna. Boleh solat? Kami solat berjamaah seramai 4 orang. Sangat-sangat selesa dan cantik pemandangannya. Ini adalah tempat yang saya akan rindu bila dah balik Semenanjung nanti. Sebab di sana tak mudah nak pergi tempat yang macam ni. Untuk next content, saya akan bawa anda pergi ke muzium seorang negarawan yang dihormati di Sabah. Nak tahu siapa dan di mana? Tunggu next content. Bolehlah cuba teka dulu di ruang komen.